Usahlah Putrajaya tu, tak usahlah nak buat wayang tinggi. Kononnya hebat nak hantar Zionis pulang network school tersebut. Cuba selesaikan masalah BlackRock ni dulu. Cuba selesaikan joget dengan Trump dulu. Cuba selesaikan benda tu dulu. Inilah yang kita katakan bahawa ada seolah-olah lakonan yang berlaku di hadapan mata dan rakyat telah pun muak. Kalau rakyat muak, apa yang rakyat harus lakukan? 1 hari bulan 8 2026 hari Sabtu, Negeri Sembilan mesti buktikan bahawa Perikatan Nasional, Barisan Nasional akan mengambil alih Kerajaan Negeri Sembilan dan membuka jalan ke Melaka insya-Allah dan selanjutnya ke Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kepada ahli majlis atau pengacara majlis yang saya hormati, terima kasih atas kata-kata yang baik. Kepada barisan kepimpinan yang mewakili parti-parti gabungan Perikatan Nasional yang berada di Barisan Nasional. Seterusnya, yang paling penting, 3 saya percaya daripada 5 calon yang kita bertandingkan untuk PRN Negeri Sembilan 2026, tepukan yang gemuruh semangat kepada mereka insya-Allah. Tadi Dato' Ezam ada menyatakan bahawa ini merupakan pilihan raya yang luar biasa. Dato' Ezam juga menyatakan kita berada dalam satu zaman yang luar biasa kerana kita berhadapan dengan musuh yang luar biasa. Tetapi sebenarnya orang Melayu dah biasa dengan luar biasa ni. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Sejarah sentiasa menjadi guru yang paling baik untuk mengajar kita. Dan kalau kita sorot balik kepada sejarah, kita kaji balik kepada sejarah, kita lihat balik kepada sejarah, kita akan lihat bagaimana luar biasanya orang Melayu itu. Hari ini kita bercakap mengenai penyatuan. Hari ini kita bercakap mengenai gabungan. Hari ini kita berbicara tentang keperluan untuk kembali bersama atas pentas dan meja yang sama. Tapi luar biasanya hari ini adalah kerana kita tidak ingin hanya duduk semeja insya-Allah di Negeri Sembilan ini, tetapi kita perlu membawa jajaran baru ini untuk menakluki Putrajaya. Dan kenapa saya kata sejarah, kita mesti ingat daripada sejarah makcik. Kenapa kita kena ingat sejarah uncle? Why? Kerana setiap kali Melayu menghadapi masalah, Melayu akan jumpa titik penyatuan. Tuan-tuan dan puan-puan ingat dulu Perang Dunia Kedua, Jepun dikalahkan, British kembali. British kembali bukan dengan tangan kosong. British kembali dengan Malayan Union. British kembali dengan cara pentadbiran yang akan meletakkan Raja-Raja Melayu, minta maaf cakap, second class. British kembali dengan Malayan Union akan menjadikan British ni kawal segala-galanya. Ada, minta maaf, raja-raja yang telah tanda tangani, tetapi Melayu dia bersatu. Melayu dia sedar pada waktu itu bila nak hilang negara, nak hilang tanah, nak hilang kuasa, dia ingat dia perlu bersatu. Sebab itu Dato' Ezam, luar biasa tu dulu kita dah buat dah sekali. Kita tewaskan Malayan Union. Ya, kita ambil masa 2 tahun. 1946 membawa ke 1948. Tetapi waktu itu Raja Melayu sedar, waktu itu petani Melayu sedar, waktu itu guru Melayu sedar, waktu itu ustaz-ustazah Melayu sedar, waktu itu orang Melayu sedar. Sekarang ini 80 tahun, dulu 46, sekarang 2026, Melayu lagi sekali perlu menyatakan penyatuannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau British kita boleh kalahkan, kalau British kita boleh halau, kalau dengan British kita boleh ambil kemerdekaan, apalah lagi Anwar Ibrahim. Because he is the cause of the problem.
Tidak perlulah nak kompromi lagi dah. Kenapa he's the cause of the problem? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari yang menyatakan perkauman, racism, bukan kita. Yang menyatakan adalah dia, not us. Dan ini special message kepada rakan-rakan kita yang bukan berbangsa Melayu. Mana-mana pihak yang dilantik menjadi ketua di Putrajaya sebagai kerajaan, dia ada tanggungjawab bukan kepada orang Melayu sahaja. Dia ada tanggungjawab kepada orang bukan Melayu juga. Dan mana-mana orang yang memegang Putrajaya, insyaAllah nanti dia kena ikut perlembagaan juga. Dan perlembagaan kita adalah perlembagaan yang berteraskan kepada Melayu. Lihat saja perkara 152. Lihat saja perkara 153. Lihat saja perkara 11 dalam kurungan 4 perlembagaan persekutuan. Ketertinggian Islam, keistimewaan Melayu. Tetapi pada masa yang sama, hak bangsa lain ada, hak agama lain ada. Kenapa kita perlu takut kalau ada gabungan dengan orang Melayu? Bukankah sejarah telah membuktikan kalau orang Melayu itu bergabung, kalau orang Melayu itu bersatu, negara ini aman makmur bukan sahaja untuk orang Melayu, tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Terbukti sejarah tidak menipu, dan kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita akan mengulangi masalah yang sama. Kemajuan negara ini daripada merdeka dengan Perdana Menteri pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, mereka semua membawa teras Melayu. Tapi why are we in this current predicament? Kenapa kita berada dalam masalahnya sekarang? Kerana orang kata kalau orang Melayu bersatu, kalau Parti PAS bersatu dengan UMNO, kalau Perikatan Nasional berada bersama Barisan Nasional, maka kita ni menjadi kerajaan yang resis. Kita ni menjadi kerajaan yang Melayu. Kita ni tidak ingin endahkan orang-orang bukan Melayu. Bagaimana mungkin benda itu berlaku? Kalau nak mentadbir negara ini, mesti mentadbir berdasarkan undang-undang perlembagaan keluhuran. Bukankah itu rukun negara yang kita semua angkat? Tak kisah kita Melayu, tak kisah kita bangsa lain, kita masih akan angkat rukun negara. Kita masih pertahan perlembagaan. Maka apa yang kita takut sangat ni? Kalau bercakap tentang Melayu, itu dikira resis. Tapi kalau bangsa lain, pemimpin lain bercakap tentang bangsa dia, itu dikira perlembagaan. Kerana itulah yang berlaku sekarang. Mahu tidak mahu, kita dipesongkan ke arah itu. Kononnya kalau kita ingin bersatu dalam satu gabungan yang besar, kita ingin bersatu dalam satu penyatuan yang besar, kalau kita ingin bersatu dalam satu kenderaan menuju ke Putrajaya hanya kerana bangsa kita, itu dikira resis. Sedangkan seperti mana saya nyatakan tadi, apabila perlembagaan ini didraftkan, perlembagaan ini diperkenalkan, perlembagaan ini diangkat dalam negara kita, perlembagaan itu adalah dokumen yang sah, terasnya Melayu. It's a Malay Constitution yang akan menjaga hak keistimewaan orang Melayu tanpa melupakan bangsa-bangsa lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, masalah kita sekarang ini, bagaimana kita nak selesaikan? Kita tidak boleh selesaikan kalau kita tidak bersama. When there is a common enemy, apabila ada satu musuh yang nyata, ada satu musuh yang memang kita semua rasa tak puas hati, kita perlu lakukan sesuatu, maka kita perlu penyatuan itu. Ya, ada yang akan rasa tidak selesa. Ya, ada yang akan rasa macam ada yang tidak kena. Tetapi musuh yang nyata depan mata itu kita perlu ketepikan dulu. Then we go to the drawing board lagi sekali. Kita cuba cari penyelesaian yang lain. Tetapi kalau setiap daripada kita hanya pentingkan diri sendiri, hanya pentingkan niat sendiri, maknanya kepentingan ego kita ini jauh lebih besar daripada kepentingan untuk menyelamatkan negara. Ego itulah yang kita kena letak tepi dulu, kerana kita perlu selamatkan negara ini.
Dan negara ini sejarah lagi sekali saya nyatakan, berulang, bahawa negara ini hanya boleh diselamatkan kalau terasnya Melayu dengan janji untuk menjaga bangsa-bangsa yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya baca ada berita Dewan Perniagaan Cina, tak silap saya, dia ujar, dia gesa ramai untuk turun mengundi. Ini masalah ni orang Melayu ni. Dua masalah. Orang Melayu masalahnya tak apalah. Tak apa. Kalau tak apa itu masalah lah tu nanti. 1 hari bulan 8, orang Melayu kena keluar ramai-ramai mengundi. Bukan hanya untuk orang Melayu, tetapi orang Melayu mesti keluar ramai-ramai mengundi, hantar mesej isyarat, signal, semboyan yang jelas. Kita akan angkat Perikatan Nasional Barisan Nasional bukan untuk orang Melayu sahaja, tetapi untuk bangsa-bangsa yang lain. Dan kedua, minta maaf saya cakap, kita ada banyak persatuan, kita ada banyak pertubuhan, kita ada banyak NGO, kita ada banyak pun Dewan-Dewan Perniagaan Melayu ni. Tetapi di manakah gesaan mereka kepada orang Melayu untuk keluar mengundi? Hanya 1 hari dalam tempoh 4 atau 5 tahun, rakyat akan jadi raja. Dan rakyatlah yang mesti keluar untuk memastikan kita angkat pemimpin yang betul, untuk angkat pemimpin yang ikhlas, untuk angkat pemimpin yang akan bertanggungjawab. Dan ikhlas, amanah, tanggungjawab itu semua, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, ada pada calon-calon yang ditawarkan 11 daripada Perikatan Nasional dan 25 daripada Barisan Nasional. Mereka lah yang kita kena angkat untuk pastikan negeri ini diselamatkan dan seterusnya menuju ke Putrajaya, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau calon-calon kita ini, saya harap dan insya-Allah saya percaya kepimpinan telah pun melakukan vetting yang sebaiknya. Kita mesti pastikan calon-calon inilah, mereka tidak ada kepentingan diri. Kepentingan mereka hanyalah untuk memenangkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kerana tugas di hadapan kita ni tugas yang mencabar. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, penjajahan tidak berlaku melalui kapal perang, melalui bom, melalui roket, melalui berdelan peluru. Penjajahan berlaku dengan ekonomi. Penjajahan berlaku melalui media sosial. Penjajahan berlaku dengan pemikiran. Dan penjajahan sekarang sedang diterapkan. Dekat tak jauh dari mana ni? Johor. Network School. Bagaimana orang yang ada kaitan penyokong Zionis ni, dengan bangganya dabit dada dia kata, saya nak bawa pelaburan. You decide nak sokong kita ke tidak. Baguslah, kita dah hantar dia pulang. Hari ini kita dengar Senate Amerika ada 6, 7, 8 orang merasakan tak puas hati. Amerika Syarikat kata dia nak send a serious message to Malaysia. Kita ni dari sini Seremban kita hantar serious message jugalah. Kita tak takut dengan Amerika, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita boleh suruh British keluar daripada menjajah kita, saya percaya orang Melayu pun boleh melakukan benda yang sama, insya-Allah. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, tak usahlah Putrajaya tu, tak usahlah nak buat wayang tinggi. Kononnya hebat nak hantar Zionis pulang, network school tersebut. Cuba selesaikan masalah BlackRock ni dulu. Cuba selesaikan joget dengan Trump dulu. Cuba selesaikan benda tu dulu. Inilah yang kita katakan bahawa ada seolah-olah lakonan yang berlaku di hadapan mata dan rakyat telah pun muak. Kalau rakyat muak, apa yang rakyat harus lakukan? 1 hari bulan 8 2026 hari Sabtu, Negeri Sembilan mesti buktikan bahawa Perikatan Nasional, Barisan Nasional akan mengambil alih kerajaan Negeri Sembilan dan membuka jalan ke Melaka, insya-Allah.
dan selanjutnya ke Putrajaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.